Hai tim Clickaway dekat sini. Hari ni video ni berkenaan dengan cara macam mana korang nak jual produk digital dalam platform Clickaway. Clickaway ni apa? Clickaway ni adalah satu platform untuk buat website. Tapi bestnya dengan Clickaway dah tak perlu nak maintain untuk server ataupun hosting sebab semua ni adalah all in dalam satu platform yang sama. Clickaway boleh jual produk digital dan juga boleh jual produk fizikal. Nak jual kedua-dua pun boleh. So, jom saya tunjuk cara macam mana nak gunakan Clickaway daripada proses register sampailah ke withdrawal. Mula-mula kita pergi ke browser dan masukkan clickaway.com dan kita akan nampak satu website yang macam ni. Dan kita boleh login atau register. Kalau belum ada account, boleh register dulu. Dan kita boleh masukkan email address yang kita nak gunakan. Dan kita boleh send OTP code dan kita tengoklah email yang ada dan kita boleh masukkan nombor tersebut. Dan kita akan move forward to profile setup. Boleh masukkan nama dan juga phone number. Dan kita boleh next. So, before kita create shop, kita kena isi ni dululah. Kita boleh next. Kita boleh isi apa yang patut. Kita boleh pilih. Dan kita boleh continue. Kita boleh pilih yang mana satu yang paling sesuai. Dan ini adalah shop kita ataupun untuk website kita. Kita boleh masukkan website name dan juga website description. Dan boleh tekan create. So, kalau kita nak jual produk digital, kita kena gunakan yang pro. So, kita boleh upgrade dulu lah. Boleh pilih nak yang 1 month ataupun per year dulu. Okey, macam saya dulu upgrade yang RM59. Fast forward untuk kita confirmkan kita dah budget upgrade ataupun belum, kita boleh pergi pada bahagian setting and tengok pada billing and plan. Kalau ada bahagian macam ni, maksudnya successful dah kita punya upgrade tadi. Dan kita pergi pada dashboard dan kita boleh add produk. Tekan dekat sini boleh ataupun dekat produk pun boleh. So, saya tekan kat sini dan kita bolehlah add produk yang kita nak. So, first thing first adalah masukkan gambar dan boleh masukkan produk name, masukkan produk description. Seterusnya, kita boleh masukkan harga dan boleh terus publish. Kalau kita ada produk lebih daripada satu, kita boleh add new produk mengikut proses yang sama. So, ini adalah contoh produk yang kita dah upload tadi. Untuk activate dia as produk digital, kita kena perlu pergi dekat bahagian plugin dulu. Okay, dan kita kena install digital download. Ia khas untuk plan pro dan juga plus sahaja. So, kita tekan button install. Lepas kita install, kita akan nampak dekat bahagian sini ada digital download. So, kita boleh tekan untuk kita buat setting dia. Boleh klik pada upload files dan kita boleh pilih file yang kita nak meshkan dengan produk yang kita upload tadi. Lepas kita upload, kita akan nampak visual yang macam ni. So, ini adalah dokumen yang kita upload untuk kita meshkan dengan produk yang kita buat tadi. So, kita boleh masukkan file name kita dan kita boleh save file. Tekan gambar plug tu untuk kita meshkan dengan produk yang tadi. Okay, so kita pilih produk yang kita dah upload tadi untuk kita meshkan dengan file kita. Jika kita ada lebih daripada satu produk, kita boleh create proses yang sama. Dekat bahagian page pula, once kita dah buat shop, kita akan automatic dapat 2 page iaitu home dan shop as default page. So, kita boleh tengok dekat shop tu. Okay, shop tu adalah list all products yang kita dah buat. Okay, ini contohnya. Homepage pula adalah page yang paling utama dalam website kita. Kebiasaan landing page akan dibuat di homepage. So, homepage ni basically default dia memang kosong. So, kita boleh edit dia mengikut mana yang kita nak. Sama ada menggunakan template yang sedia ada ataupun kita design sendiri mengikut cita rasa kita. Sekiranya nak mudah, kita boleh gunakan template sedia ada. Ada button preview dan install. So, kita boleh preview dulu untuk kita tengok ataupun terus install. Selain gunakan template sedia ada, kita boleh juga import ataupun export daripada template lain. Contoh, kalau kita ada shop lain ataupun page yang lain yang berbeza tapi kita masih nak menggunakan template yang sama, kita boleh buat cara macam ni. Okey, ini adalah contoh landing page yang kita nak copy template dia. Dekat page reference tadi, kita boleh edit. Okay.
Dan dekat bawah tu, kita akan nampak bahagian keluar dan juga masuk. Okay, so kita boleh pergi pada bahagian keluar iaitu export lah. So, generate template key dan kita boleh copy. Lepas copy, kita pergi semula dekat page yang kita nak template tu tadi. Dan kita boleh edit lah. So, kita tengok dekat bawah, bahagian import tu kita boleh tekan. Dan kita boleh masukkan template key yang kita dah copy. Kita just paste and kita boleh import now. So, ini adalah design landing page yang kita ambil daripada template tadi. Bila kita ada landing page, kita boleh tukar apa yang perlu. Contohnya font, background color, gambar dan product listing yang kita dah sertakan dekat situ. Since kita guna ready template, kita akan nampak layer-layer container macam ni. So, kalau kita nak edit text, kita boleh tekan saja dekat text. So, dekat sebelah kanan ni ada space untuk kita edit ataupun tambah words yang kita nak. Dan dekat situ juga kita boleh tukar font, tukar color, tukar width dia juga. Kan? Katalah kita nak tukar background, nak tukar background container tu, kita kena pergi dulu dekat container tu. So, dekat container ada styling. Then, dekat situlah untuk kita tukar background color dia. Contoh, kalau kita nak remain the same color sampai bawah, kita copy je. So, lepas ni kalau kita nak guna pattern yang sama, kita boleh paste sahaja. Contoh, bahagian ni untuk kita edit, kita boleh dekat space belah kanan tu juga, sama juga. Lepas tu kita boleh change dia punya weight, dia punya font, even dia punya alignment pun kita boleh adjust. Okay, next kita pergi dekat gambar. Okay. Kita boleh replace gambar lah. So, kita boleh upload gambar yang belum ada. Ataupun kalau gambar tu dah ada, kita boleh pilih sahaja. Dekat sini pun penting untuk kita adjust gambar dari segi size, dari segi alignment, dari segi corner dan juga dari segi spacing. Macam dekat sini, kita nak tukar warna button yang dekat book now tu, kita nak tukar kepada warna pink. Pink yang sama warna dengan atas. So, tadi kita dah copy dan kita boleh paste. So, dia akan ikut color yang dekat atas. Contoh, macam words ni, dia ada background color. So, kita boleh juga buat macam ni. Then, kita boleh type dulu apa words yang kita nak. Dan dekat sini ada background text. So, kita boleh pilih. Contoh, kita masih nak warna yang sama, kita paste menggunakan yang warna yang sama tadi. Contoh, kalau kita nak tambah lagi container, tak ada masalah. Just tekan layout dan dekat situ adalah container berserta kolom. So, kita boleh tambah. By default, lepas kita add container, dia akan ada satu kolom berserta dengan teks default. So, teks tu kita boleh delete, tak ada masalah. And kita boleh continue untuk design lah. So, contoh kalau kita nak letak image dekat atas, kita kena make sure image dekat atas dan baru kita add teks yang baru dekat bawah. Kedudukan dia based on kedudukan yang dekat sebelah kiri ni. Saya nak jadikan 3 kolom dalam satu kontainer. Jadinya, saya akan pastikan dalam kontainer ada 3 kolom untuk saya letak image, teks dan apa yang saya perlu. Okay, fast forward dia akan jadi macam ni. In order untuk dapatkan dia tersusun secara melintang, tiga-tiga tu dalam satu section yang sama, kita kena tekan pada bahagian align. So, kita kena tekan container dan kita tekan align tu, ambil yang melintang. Lepas kita set align tu, dia akan jadilah macam ni. Kita akan nampak dia tersusun dengan lebih rapi dan bukan lagi ke bawah. Dan dekat gambar tu dan juga dia punya caption, kita bolehlah edit dari segi alignment, dari segi sizing, dari segi spacing dan sebagainya. Sekiranya kita nak rearrange balik layer by layer, tak ada masalah. Kita boleh je tarik and drag and drop untuk tentukan kedudukan yang kita nak. So, once kita tukar, dia akan reflect automatically dekat kita punya landing page. Sekiranya belum ada checkout form, kita boleh add dekat kolom tu and ambil checkout form. So, dekat sini kita kena pilih produk yang kita nak jual dalam landing page tersebut. So, ini adalah
produk yang kita akan jual dalam page lah. Lepas tu kita kena semak landing page kita. Untuk mobile view, kita just tekan dekat gambar phone tersebut. Kalau kita nak buat page selain dekat home page pun boleh sahaja. Kita boleh je create add new page. Then kita perlu isi page name dan juga description lah. Then kita boleh start create. Proses buat page sama juga macam home page tadi. Nak guna template sedia ada boleh, ataupun nak design sendiri pun tak ada masalah. Just gunakan layout, kolom dan juga elemen dengan betul. Yang penting lepas edit jangan lupa save. Dekat sini adalah listing untuk semua page yang kita ada. So bila kita tekan kat sini, so ini adalah URL untuk page kita tadi. So, dah selesai landing page kita and produk digital kita dah ready untuk dijual. So, jom kita buat test order and kita nak tengok macam mana customer boleh download direct daripada website. Fast forward selepas payment, diorang akan masuk ke thank you page. So, thank you page ni lah tempat untuk download. So, mula-mula diorang akan tekan generate code download ni. Then, diorang akan copy kod tersebut. Dan boleh tekan button download. So, boleh masukkan download key tadi. Then, boleh generate. So, boleh download. Once order masuk, kita akan nampak order listing kita macam ni. So, kita jangan risau sebab kita tak perlu nak hantar secara manual. Once payment masuk, payment akan reflect dekat bahagian finance dan Clickway akan release setiap Selasa dan Jumaat ataupun per request. Bahagian ni akan ada dua, iaitu balance dan juga payout. Balance adalah bermaksud yang belum withdraw dan payout adalah yang dah withdraw. Jangan lupa juga untuk kita tengok dekat bahagian setting. Dekat setting ni adalah, ini adalah site setting di mana URL tu adalah akan direct pergi ke home. So, kita boleh gunakan URL tersebut. Okey. Dan ni theme setting, itu untuk kita tentukan warna pada checkout button. Dan seterusnya, user management untuk kita invite orang lain ataupun admin kita untuk monitor shop kita. Dan ini pun penting untuk generate auto withdrawal. So, itulah cara jual produk digital guna Clickway. Best and mudah sangat sebab tak perlu nak monitor 24 hours. And withdrawal pun auto je. Semoga membantu. Kalau korang ada pertanyaan, boleh komen dekat bawah.